Kejap. 1 minit je. Jangan scroll dulu. Tahun lepas, 2025, harga 100 gram emas yang ini sekitar RM41,000 Malaysia. Hari ini, 2026, nilai 100 gram emas ini dah cecah RM62,000 Malaysia. Apa maksud nombor ni? Dalam tempoh lebih kurang 1 tahun sahaja, nilai naik sekitar RM21,000 Malaysia. Ini bersamaan kenaikan lebih kurang 50% setahun. Tanpa buat apa-apa. Tanpa tambah modal dan tanpa trade harian. Manakala simpanan berdividen purata sekitar 5 hingga 6% setahun je. Itu pun belum ditolak inflasi sekitar 2 hingga 3.5% setahun yang perlahan-lahan makan nilai duit kita. Sebab itu, simpan emas ni bukan nak cepat kaya, tapi untuk kekalkan dan lindungi nilai simpanan kita. Bila mana kos hidup makin meningkat. ASB masih sesuai tau, tapi untuk simpanan jangka masa pendek. Dan duit yang akan digunakan dalam tempoh 1 hingga 2 tahun sahaja. Tapi simpanan yang tak disentuh lebih 2 tahun, lebih logiklah disimpan dalam bentuk emas seperti ini. Emas fizikal. Kalau anda nak mula simpanan emas atau nak alihkan sebahagian simpanan sedia ada, tekan link yang disertakan. Izzat bantu step by step. Faham dan yakin sebelum mula. Klik link sekarang.